Ubat kita berubat tiga cara je, Al-Quran was sunnah, lagi Al-Asma'ul Husna wal Ma'ad. Tu tiga cara kita guna. Quran dan cara hadis-hadis Nabi doa banyak, Nabi ajarkan cara-cara, dan menggunakan itu Asma' Husna. Ya, tu cara kita. Dia kata, oh, darat balik darat, laut balik laut. Dia kata, wah anak cucu nak lalu. Dia kata, wah yang ni mongkut. Macam-macam tu. Habis syirik, menonggeng-nonggeng jadi kafir. Baik, sekarang orang kata kau tak berubat ni kan kau mati. Biar aku mati tak apa. Daripada aku berubat jadi syirik dengan Tuhan. Itu makna mautatun fi ta'atillah khairun min hayati fi ma'siyati. Ya, aku mati sakit ni Tuhan uji mati, nak nisbah nak berubat dengan cara jakun, cara sakai yang bawa syirik, tak ada. Biar aku mati. Tak berubat pun mati, sihat pun mati, sakit pun mati. Nak mati mati, tak nak mati pun habis itu. Kau buat lupa kau mati, mati kata. Orang ingat mati, bagus dia buat lupa. Jangan sebut-sebut matilah. Tak ada mati jalan. Tak ada siapa nak tongkat langit tuan-tuan. Ya, tak ada galah nak tongkat langit. Semua jalan. Mati pada mentaati Allah tu lebih baik. Khairun, Nabi kata. Lebih baik daripada kamu hidup dalam keadaan kau syirik dengan Allah Ta'ala. Biar mati tak apa. Ni sebab nak berubat cari syirik, tak ada jalan.